Gunung Ledang, nama yang sering dikaitkan dengan keanggunan seorang puteri misteri, cinta seorang sultan dan syarat mustahil yang mengejutkan seluruh Melaka. Di puncak Gunung Ledang yang berkabus, tersembunyi kisah seorang wanita yang dipercayai memiliki kuasa luar biasa. Puteri Gunung Ledang bukan sekadar kisah penglipur lara, tapi juga menyimpan rahsia politik, kepercayaan lama dan kekuatan wanita yang menolak tunduk kepada kekuasaan lelaki. Gunung Ledang terletak di sempadan Johor dan Melaka, menjulang setinggi lebih 1,276 meter. Ia menjadi antara gunung yang terkenal dalam sejarah Melayu, bukan hanya kerana kecantikannya, tetapi kerana wujudnya satu kisah legenda yang telah meniti dari satu generasi ke satu generasi. Dalam hikayat lama, diceritakan bahawa Gunung Ledang merupakan tempat pertapaan, tempat gaib dan tempat yang dikawal oleh makhluk halus. Banyak pendaki moden juga mendakwa mengalami gangguan aneh ketika bermalam di gunung ini. Suara tangisan wanita, bayangan putih, malah ada yang mendengar suara halus memanggil nama mereka di waktu malam. Tetapi persoalannya, siapakah sebenarnya Puteri Gunung Ledang? Adakah beliau benar-benar wujud atau hanya simbolik kepada sesuatu yang lebih besar dalam sejarah? Ada yang percaya bahawa Puteri Gunung Ledang ialah keturunan diraja Majapahit yang lari menyelamatkan diri ketika keruntuhan empayar. Ada juga yang percaya beliau adalah makhluk gaib, jin Islam yang menjaga kawasan gunung, atau wali perempuan yang diuji dengan lamaran seorang raja. Dalam episod ini, kita akan bongkar satu persatu kisah sebenar di sebalik legenda ini. Sultan Melaka masyhur dengan kekuasaan dan kekayaannya. Namun di sebalik kemegahan itu, terselit satu kisah lamaran yang tidak kesampaian. Kepada seorang puteri yang tidak tunduk kepada sesiapa. Diceritakan bahawa Sultan Mahmud Shah, pemerintah Kesultanan Melaka ketika itu, telah mendengar tentang kewujudan Puteri Gunung Ledang. Seorang puteri yang bukan sahaja jelita, tetapi memiliki ilmu luar biasa dan tinggal di puncak Gunung Ledang. Baginda terpesona dan bertekad untuk menjadikannya permaisuri. Lalu, satu rombongan besar dihantar ke Gunung Ledang untuk menyampaikan lamaran diraja. Tetapi untuk mendaki gunung ini bukan perkara mudah. Menurut hikayat, hanya seorang tokoh yang mampu sampai ke puncaknya, Tun Mamat. Seorang pembesar muda yang jujur dan cekal. Setibanya di atas, Tun Mamat disambut oleh makhluk halus yang menjaga puteri. Beliau tidak dibenarkan melihat wajah sang puteri, tetapi hanya menyampaikan maksud lamaran. Lalu datanglah jawapan bukan dengan kata penolakan kasar, tetapi melalui 7 syarat mustahil. Pertama, jambatan emas dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. 2. Jambatan perak juga dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. 3. 7 dulang hati nyamuk. 4. 7 dulang hati hama. 5. 7 tempayan air mata anak dara. 6. 7 tempayan air pinang muda. 7. Semangkuk darah putera Sultan sendiri. Setiap syarat itu bukan hanya aneh, tapi seakan satu mesej tersirat. Aku bukan milik sesiapa. Jangan ganggu tempat suciku. Sultan Mahmud terdiam. Baginda murka, tetapi juga sedar permintaan ini mustahil dipenuhi. Lebih-lebih lagi syarat terakhir yang menuntut darah anak kandanya sendiri. Ramai menganggap permintaan Puteri Gunung Ledang hanyalah syarat gila. Tapi bagi orang yang faham bahasa kias, ia adalah satu penolakan yang bijaksana, penuh makna dan sindiran. Mari kita lihat satu persatu apa makna tersembunyi di sebalik 7 syarat itu. Pertama, jambatan emas dan perak dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Ini lambang kerakusan dan pembaziran pemerintah. Puteri mungkin sedang mengkritik Sultan Mahmud yang sanggup bazirkan harta rakyat demi nafsu peribadi. Emas dan perak itu lebih baik digunakan untuk rakyat, bukan keinginan hati semata. 2. 7 dulang hati nyamuk. 7 dulang hati hama. Mana mungkin dikumpulkan? Ini sindiran kepada obsesi manusia terhadap perkara mustahil, hingga sanggup menindas makhluk kecil dan lemah, seperti rakyat jelata demi mencapai impian gila. 3. 7 tempayan air mata anak dara. Air mata ini melambangkan penderitaan wanita akibat kekejaman, perang atau perkahwinan paksa. Adakah puteri sedang menyindir betapa ramai gadis terpaksa menangis demi kehendak lelaki berkuasa? 4. 7 tempayan air pinang muda. Pinang muda tak keluarkan air sebanyak itu. Ini simbol kehormatan wanita yang cuba dirampas paksa. Ia juga boleh ditafsir sebagai amaran, jangan cuba ganggu sesuatu yang masih muda.
suci dan belum sedia untuk disentuh. 5. Semangkuk darah anak Sultan sendiri. Ini yang paling menyentap hati Sultan. Ia seakan berkata, jika benar kau sanggup lakukan apa saja untuk dapatkan aku, sanggupkah kau korbankan darah daging sendiri? Puteri bukan sombong, tapi bijak. Beliau tidak menolak dengan hinaan, tetapi menjawab dengan cara yang membuat Sultan berfikir, adakah aku layak memiliki seorang puteri seperti ini? Jika aku sanggup korbankan rakyatku sendiri. Setelah semua syarat dikemukakan, Laksamana Hang Tua pun pulang menghadap Sultan Mahmud Shah. Ketika mendengar syarat-syarat yang tidak masuk akal itu, Sultan mulanya menyangka itu adalah satu penghinaan. Namun semakin direnung, baginda mula sedar, ini bukan permintaan biasa. Ini adalah penolakan halus penuh sindiran dan makna. Namun ego dan kuasa telah menguasai fikiran Sultan. Baginda tetap mahu meneruskan hasrat. Lalu mulalah usaha dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang paling tragis, Sultan sanggup mengorbankan anak kandungnya sendiri demi melengkapkan syarat terakhir, semangkuk darah anak raja. Tapi ketika pedang hampir dihayunkan kepada anaknya, barulah Sultan tersentak. Hati baginda luluh. Nafsu yang membuat akhirnya ditundukkan oleh rasa kasih sebagai seorang ayah. Puteri itu benar. Aku hampir jadi raja yang zalim kerana keinginan sendiri. Sultan Mahmud kemudian membatalkan niatnya. Namun segalanya sudah terlambat. Dikatakan sejak hari itu, wajah baginda menjadi murung. Baginda malu pada dirinya sendiri dan sedih kerana gagal mendapatkan sang puteri idaman. Kemana menghilangnya Puteri Gunung Ledang? Selepas peristiwa itu, tiada siapa lagi pernah melihat atau mendengar tentang Puteri Gunung Ledang. Ada yang kata dia menghilangkan diri ke alam gaib. Ada juga yang percaya dia sebenarnya bukan manusia biasa, tetapi seorang penjaga alam atau makhluk dari dimensi lain yang menyamar sebagai puteri. Di puncak Gunung Ledang, terdapat satu kawasan yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya sang puteri. Bahkan hingga kini, sesetengah pendaki mendakwa mereka pernah terdengar suara wanita menyanyi atau merintih di malam hari. Siapa sebenarnya Puteri Gunung Ledang? Adakah dia benar-benar wujud sebagai manusia atau sekadar bayangan? Khayalan rakyat yang digarap dalam hikayat untuk menyindir kekuasaan raja? Sebahagian sejarawan berpendapat Puteri Gunung Ledang adalah simbol kebijaksanaan wanita yang menolak perkahwinan demi maruah dan prinsip. Ada juga menyebut bahawa watak ini direka oleh ahli istana Melaka untuk menggambarkan kesedaran rakyat terhadap kerakusan kuasa raja. Namun versi rakyat lebih misteri. Ramai percaya bahawa Puteri Gunung Ledang adalah makhluk halus, seorang jin wanita dari kalangan jin Islam yang menjaga gunung dan persekitaran hutan. Hal ini dikuatkan lagi dengan kisah-kisah mistik dari pendaki dan orang kampung berhampiran yang kerap mendengar suara mengilik bau bunga melur semerbak dan terasa seperti diperhatikan ketika berada di lereng gunung. Kalau kau tak izin, jangan mendaki. Letak niat baik, jaga adab dengan alam. Itulah pesan orang-orang lama sebelum mendaki Gunung Ledang. Bukti wujud atau sekadar cerita orang lama? Di puncak Gunung Ledang, ada satu kawasan dikenali sebagai kolam puteri seakan telaga kecil dengan air jernih yang tidak pernah kering. Di sinilah dikatakan sang puteri pernah menyisir rambutnya. Ramai pendaki yang bermalam berdekatan situ mengaku ternampak cahaya aneh atau mimpi bertemu seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menyapu tanah. Pakar sejarah pula menyatakan tidak ada bukti fizikal yang membuktikan kewujudan puteri ini secara rasmi. Tetapi kisahnya hidup lebih lama dari mana-mana dokumen. Diwariskan dari mulut ke mulut, dari hikayat ke generasi baru. Mungkin ini bukan soal benar atau palsu, tetapi soal simbol dan pelajaran yang mahu disampaikan oleh leluhur kita tentang cinta, kuasa dan harga diri. Pendaki terakhir yang hilang di Gunung Ledang, misteri yang belum terjawab. Sambungan untuk video YouTube Gajah Storytelling Seram Misteri. Boleh copy paste terus. Kisah ini bukan dari hikayat lama. Ia berlaku beberapa tahun lalu dan masih disebut-sebut oleh penduduk sekitar Sagil dan kawasan kaki Gunung Ledang hingga hari ini. Seorang pendaki solo, lelaki muda dari Johor Bahru naik ke Gunung Ledang seorang diri dengan niat untuk melakukan ekspedisi rohani. Dia kononnya mahu bermalam di puncak dan melakukan zikir serta meditasi spiritual.
Pada hari dia mendaki, cuaca baik. Dia sempat memuat naik gambar terakhirnya di media sosial tersenyum, berlatar belakangkan laluan truk Gunung Ledang. Tetapi, dia tidak pernah turun semula. Pasukan SAR Search and Rescue digerakkan. Lebih 50 orang termasuk bomber, polis dan penduduk kampung menyertai pencarian selama 7 hari. Kawasan Kolam Putri, puncak gunung hingga ke laluan air terjun disisir. Tiada kesan, tiada bunyi, tiada jejak. Telefon bimbitnya terakhir aktif jam 4:12 petang. Selepas itu senyap terus. Yang peliknya, pada malam keempat pencarian, seorang penduduk kampung mendakwa ternampak cahaya berkelip-kelip di lereng hutan dan terdengar bunyi seseorang membaca ayat-ayat suci, sayup-sayup seperti dari dalam kabus. Tapi bila didekati, bunyi itu hilang. Seorang lagi mendakwa ternampak wanita berpakaian putih duduk bersimpuh di tepi kolam, menyisir rambut panjang. Bila ditegur, wanita itu menoleh perlahan dan mukanya tiada mata. Ramai kata, kalau tak cukup bersih hati, jangan cabar penjaga gunung. Kes ini akhirnya ditutup. Pihak polis umumkan mangsa sebagai hilang dan dipercayai mati, walaupun jasadnya tidak pernah ditemui. Hingga hari ini, keluarga masih menunggu, masih berharap Gunung Ledang kembali sunyi. Tapi bagi mereka yang percaya, puteri itu masih di sana memilih siapa yang boleh menjejak tanahnya dan siapa yang akan lenyap bersama kabus. Di sebalik keindahan Gunung Ledang, ada pantang larang lama yang diwarisi turun-temurun oleh orang kampung sekitar. Ramai tak tahu, tapi pantang ini bukan sekadar adat. Ia peringatan agar tidak mengundang murka penjaga gunung. Orang lama selalu pesan. Pertama, jangan sebut puteri dengan niat mengejek. Gunung ini dikenali sebagai Gunung Ledang. Tapi jika kamu naik dan mula menyebut puteri Gunung Ledang dengan nada bergurau, ketawa-ketawa atau niat cabar, kau sedang memanggil sesuatu. Ada kes pelajar universiti yang buat lawak puteri John Salvi di puncak. Malam itu, kemah mereka diguncang dan ada yang demam panas sampai 3 hari. 2. Jangan bawa makanan berdarah, terutama daging mentah. Kononnya bau darah akan mengundang. Ada cerita pendaki bawa bekal rendang daging terbuka dalam beg. Malam itu, dia terdengar bunyi bisikan perempuan di telinganya. Bila dia buka mata, ada bayang hitam duduk di atas dadanya. 3. Jangan ambil batu, daun atau air sebagai kenangan. Ramai yang buat ini anggap benda tu souvenir. Tapi menurut kepercayaan orang asli dan orang lama, benda-benda itu ada penunggu. Pernah ada kes seorang lelaki bawa turun batu kecil dari Gunung Ledang. Sepanjang 2 minggu selepas itu, dia nampak kelibat perempuan duduk di hujung katil setiap malam. Bila dia pulangkan semula batu tu ke kaki gunung, gangguan terus hilang. 4. Jangan tidur tanpa wuduk jika bermalam di sana. Ada kes pendaki bermalam tanpa solat, tidur tanpa bersuci. Keesokan harinya, dia tidak boleh bercakap bisu sementara. Bila dibawa turun, hanya selepas 3 hari dan rawatan ruqyah, dia boleh bercakap semula, katanya. Aku nampak perempuan putih jeling aku dalam mimpi. Dia bisik, kau tak bersih. Gunung Ledang bukan sekadar tempat pelancongan. Ia tempat yang diselubungi sejarah, hikayat dan makhluk gaib. Jika kamu datang ke sini, datanglah dengan niat baik, hati bersih dan mulut dijaga. Ramai pendaki gunung, pengamal ilmu lama dan ahli sejarah mistik percaya, puteri Gunung Ledang adalah ketua kaum bunian. Gunung Ledang penuh dengan kisah gaib. Pendaki sering dengar suara perempuan ketawa dari hutan, nampak cahaya ganjil dan ada yang hilang tanpa jejak. Kononnya sesiapa yang masuk ke kawasan larangan atau berniat jahat akan disesatkan atau ditarik masuk ke alam lain. Cerita Tok Bomo lama. Seorang Tok Bomo tua dari Muar pernah mendakwa, puteri Gunung Ledang masih ada. Tapi tak semua boleh lihat. Dia hanya muncul kepada orang yang hatinya bersih, niatnya suci. Ada yang kata dia pernah turun ke bumi dalam wujud wanita berpakaian serba putih, membawa aroma bunga mawar dan cempak, tapi hanya untuk memberi amaran atau menolong mereka yang dizalimi. Simbol raja, kuasa. Dalam tafsiran lain, terutama dari ahli sejarah moden, puteri Gunung Ledang adalah simbol kuasa. Rakyat yang tak boleh dibeli raja. Dia mewakili wanita, tanah dan maruah bangsa yang tidak boleh dikorbankan demi kerakusan istana. Gangguan gaib di gunung. Beberapa kes misteri pendaki. Kamera tiba-tiba rosak bila cuba rakam tempat tertentu.
Terdengar azan subuh jam 3 pagi di puncak gunung. Ada yang bercakap seorang diri. Kononnya sedang berbual dengan wanita cantik berpakaian lama. Amaran dari hikayat. Ada kepercayaan bahawa kisah ini bukan sekadar cerita cinta, tetapi peringatan gaib dari satu alam kepada alam kita. Kalau kau tamak dan zalim, akan ada penjaga yang menghalangmu, dan kau takkan menang. Gunung Ledang bukan sekadar tempat legenda. Ramai pendaki dan pengamal ilmu lama percaya, di celah-celah hutannya ada kawasan terlarang yang menjadi pintu masuk ke alam bunian. Kubu gaib yang tersembunyi. Menurut cerita orang tua-tua kampung di kaki gunung, ada sebuah batu besar berlekuk seperti gua yang tak nampak di siang hari, tapi akan terbuka bila waktu maghrib tiba. Kalau kau berhati-hati dan niat kau baik, kau akan dengar bunyi gamelan dari dalam batu itu, kata seorang penduduk asal. Gamelan itu kononnya datang dari istana bunian yang terlindung dari mata kasar. Laluan ke dunia lain, ada juga yang mendakwa melihat tangga batu di tengah hutan yang tak tercatat dalam sebarang peta. Bila didaki, tiba-tiba mereka berada di kawasan yang udara terlalu harum seperti taman bunga. Sunyi tanpa sebarang unggas atau serangga, tapi terasa ada banyak mata memerhati dari balik kabus. Mereka yang tersesat di sini kadang-kadang hilang selama berjam-jam. Walhal rakan yang lain kata baru beberapa minit. Larangan tak bertulis. Orang asli dan penduduk kampung tahu pantang larang di Gunung Ledang. Jangan sebut nama puteri kuat-kuat. Jangan buang sampah atau cakap besar. Jangan masuk hutan waktu maghrib atau tengah malam. Kalau dilanggar, banyak kes. Pendaki hilang arah, mendengar suara halus panggil nama sendiri, atau pulang dalam keadaan separuh sedar, mata kosong. Kisah wanita hilang 3 hari. Pada tahun 2007, seorang wanita muda yang menyertai rombongan pendakian dilaporkan hilang selama 3 hari. Pihak berkuasa menemui dia dalam keadaan bersih dan sihat, tapi diam dan tidak bercakap langsung. Selepas seminggu, barulah dia mula bercakap. Saya tak tahu tempat tu di mana, tapi saya dijaga oleh wanita berpakaian lama. Dia suruh saya jangan takut. Dia kata saya perlu dibersihkan sebelum keluar. Adakah puteri masih ada? Ada kepercayaan bahawa puteri Gunung Ledang tak pernah meninggalkan gunung itu. Dia hanya menutup dirinya dari manusia. Mereka yang terpilih atau yang sesat ke dunianya mungkin hanya melihat bayang-bayangnya. Gunung Ledang bukan sekadar lokasi legenda atau bahan cerita rakyat. Ia adalah simbol bagaimana alam gaib, sejarah dan kepercayaan turun-temurun bertembung. Dalam kisah Puteri Gunung Ledang, kita tak hanya membaca kisah cinta ditolak atau syarat mustahil, tetapi kita merenung makna lebih besar tentang wanita yang berkuasa namun memilih untuk tidak tunduk, tentang kuasa gaib yang tidak boleh ditakluk dengan harta dunia, dan tentang satu rahsia purba yang masih tidak mampu dirungkal walaupun sudah ratusan tahun berlalu. Setiap kali kabus turun di puncak Gunung Ledang, setiap kali angin malam membawa harum bunga misteri, masyarakat di kaki gunung tahu puteri itu mungkin masih ada, memerhati, menunggu. Dan kita cuma manusia biasa hanya mampu mendengar gema legenda dan bersyukur kerana tidak diseru masuk ke alam yang tak semua dapat pulang darinya. Terima kasih kerana mengikuti kisah ini hingga ke akhir. Jika anda suka kisah-kisah begini, kita akan sambung dengan topik seterusnya.